Aku beri kamu harta banyak, tapi kau tidak bersama dengan hidayah aku, kita panggil berkat, neraka. Firaun, apa tak ada pada Firaun? Harta, pangkat, pengaruh, segala-gala. Siapa Firaun mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi apa jadi? Jadinya ialah nama dia gazet dalam Quran. Kadab bi ali Firaun walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa'adhama Allah bi dzunubihim. Nama Firaun tu gazet dalam Quran sebagai ahli neraka. Dia Firaun segala-gala ada. Yang ada harta, yang ada pangkat, yang ada pengaruh, yang ada bijak pandai, yang saintis sebagainya. Yang kalau tidak diberi bersama dengan hidayat Allah, berkat Allah, kosong. Sebab tu di samping kita cari harta, carilah berdasar pada hidayah Allah, iaitu harta halal kita panggil. Judi jangan, mencuri jangan, rasuah jangan, menyamun jangan. Walaupun semua ni boleh harta belaka, tapi dengan sebab dilarang oleh Allah, maka akhirat kelak benda ni juga akan menjadi bahan bakar kita di akhirat kelak. Inilah benda-benda yang perlu kita ingat.